Anda perasan tak, harga sekeping daging berkualiti di kedai sekarang dah mencanak naik? Macam harga emas, kan? Padahal, lepas usia 50 tahun, kita perlukan protein lebih daripada sebelumnya. Tapi, bagaimana jika saya beritahu, anda ada cara untuk mendapatkan protein berkualiti tinggi tanpa mengosongkan dompet? Hari ini, kita akan membincangkan 5 makanan murah tetapi sangat berkhasiat yang boleh menggantikan daging mahal dalam diet harian anda. Dan percayalah, sebahagian daripadanya pasti akan mengejutkan anda. Jujur sahaja, apabila usia meningkat, tubuh kita mula kehilangan jisim otot. Proses ini dikenali sebagai sarkopenia dan cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan memastikan pengambilan protein yang mencukupi dalam pemakanan kita. Protein adalah bahan binaan utama bukan sahaja untuk otot, malah penting untuk tulang, kulit dan juga pembentukan hormon. Ramai yang beranggapan satu-satunya sumber protein sebenar adalah daging. Tapi ini satu tanggapan yang salah yang bukan sahaja membebankan dompet, malah mungkin memudaratkan kesihatan kita. Baiklah, yang memulakan senarai makanan super mesra dompet kami ialah kacang dal yang biasa-biasa sahaja. Ya, jangan terkejut. Kacang dal yang ringkas ini sebenarnya adalah juara dalam kandungan protein berasaskan tumbuhan. Untuk setiap 100 gram kacang dal kering, terkandung kira-kira 25 gram protein. Jumlah ini hampir sama dengan yang terdapat dalam dada ayam. Ramai mungkin skeptikal dan berkata, protein berasaskan tumbuhan, bukankah ia tidak lengkap? Memang ada sedikit kebenaran di situ. Namun, ada satu rahsia mudah yang mengubah kacang dal menjadi sumber protein yang sempurna. Untuk mendapatkan set lengkap asid amino esensial seperti yang terdapat dalam daging, anda hanya perlu menggabungkannya dengan bijirin. Cukup masak kacang dal bersama sedikit nasi atau bijirin lain, atau nikmati sup kacang dal dengan sekeping roti bijirin penuh. Itu sahaja. Badan anda telah menerima semua yang diperlukan. Tetapi itu belum semua. Berbeza daripada daging, kacang dal juga menyediakan sumber serat sihat yang banyak. Dan serat, terutamanya bagi mereka yang berumur 50 tahun ke atas, adalah sahabat terbaik kita. Ia membantu mengekalkan kesihatan usus, menstabilkan paras gula dalam darah dan memberikan rasa kenyang yang berpanjangan. Jadi, anda mendapat manfaat berganda. Anda memberi nutrisi kepada otot dan pada masa yang sama membantu sistem pencernaan anda. Dan jika kita fikirkan harga sebungkus kacang dal yang sangat murah serta ia boleh dijadikan pelbagai hidangan seperti sup berbola vegetarian atau hidangan sampingan yang mengenyangkan, maka pilihan ini jelas sekali. Kita teruskan. Nombor 2 dalam senarai kita adalah satu produk yang pasti ada dalam setiap betis sejuk. Ia adalah telur ayam biasa. Dan sebelum kita teruskan, mari kita bongkar satu mitos besar yang sudah lama bertapak dalam pemikiran ramai. Ingatkah anda tentang larangan jangan makan lebih 2 biji telur seminggu kononnya kerana kolesterol? Nah, anda boleh lupakan perkara itu sama sekali. Sains moden telah lama membuktikan bahawa kolesterol yang kita peroleh daripada makanan sangat sedikit mempengaruhi paras kolesterol jahat dalam darah kebanyakan individu. Badan kita sendiri menghasilkan jauh lebih banyak. Jadi, makan 2 biji telur sehari tidak akan memudaratkan jantung anda. Akan membawa pelbagai manfaat. Lagipun, putih telur ini dianggap sebagai piawaian protein sebenar. Para saintis menganggapnya ideal dari segi komposisi asid amino dan menggunakannya sebagai titik rujukan untuk menilai protein lain. Dan ia diserap oleh badan kita hampir 100%. Ini bermakna
Setiap molekul protein daripada telur yang anda makan akan digunakan sepenuhnya untuk membaiki dan membina tisu otot. Selain itu, kuning telur mengandungi vitamin-vitamin penting, terutamanya vitamin D yang sering kekurangan pada ramai orang untuk kekuatan tulang dan vitamin B12 untuk tenaga serta kesihatan sistem saraf. Inilah cara yang ideal, murah dan pantas untuk mendapatkan protein berkualiti dan nutrien berfaedah. Kita beralih ke produk ketiga dalam senarai bajet kita, dan ia adalah keju cottage, si kenalan lama kita. Namun, jangan terburu-buru menganggap anda sudah tahu semua tentangnya. Keju cottage ini ada satu rahsia besar yang menjadikannya sangat bernilai untuk kita, terutamanya selepas usia 50 tahun. Ini kerana protein dalam keju cottage kebanyakannya adalah kasein. Apa maksudnya ini? Kasein adalah protein yang kita kenali sebagai protein pelepasan perlahan. Apabila masuk ke dalam perut kita, ia akan menggumpal dan membentuk ketulan padat yang dihadamkan dengan sangat perlahan. Mengambil masa 6 hingga 8 jam. Ini ibarat bara api yang membara perlahan-lahan dalam pendiangan, memberikan haba yang sekata sepanjang malam. Begitu juga, kasein membekalkan otot anda dengan bekalan asid amino yang berterusan dan sekata. Mengapa ini sangat penting? Pada waktu malam, ketika kita tidur, badan kita boleh mula memecahkan tisu otot untuk mendapatkan tenaga. Dengan bertambahnya usia, proses ini akan menjadi lebih ketara. Jadi, hidangan keju cottage untuk makan malam atau beberapa jam sebelum tidur adalah cara terbaik untuk melindungi otot anda. Anda tidur, tetapi ia terus bekerja, menyuburkan dan memulihkan anda. Dan sudah tentu, jangan kita lupakan bonus utama, kalsium. Untuk kesihatan tulang yang cenderung menjadi lebih rapuh dengan peningkatan usia, keju cottage ini memang tak ternilai harganya. Ini adalah gabungan hebat dwi manfaat. Protein untuk otot dan kalsium untuk tulang. Semuanya dalam satu hidangan. Dan sekarang, mari kita terokai dunia makanan dalam tin. Ya, saya tahu ramai yang agak sangsi atau curiga dengan makanan dalam tin. Namun, pilihan keempat kita, tuna atau sardin dalam tin yang diawet dalam air garamnya sendiri, adalah cerita yang berbeza sama sekali. Ini bukan sahaja mudah, malah sangat berkhasiat dan mampu milik. Penting untuk dijelaskan dari awal. Kita bercakap tentang ikan yang diawet dalam air garamnya sendiri, bukan yang dalam minyak. Minyak boleh menambah kalori berlebihan dan selalunya pula bukan daripada kualiti yang terbaik. Dalam air garamnya sendiri, semua khasiat ikan kekal terpelihara. Dan manfaatnya pula sangat meluas. Selain daripada protein berkualiti tinggi yang mudah dicerna, ikan-ikan kecil ini juga merupakan sumber asid lemak omega 3 yang sangat kaya. Mengapa kita memerlukannya, terutamanya selepas usia 50 tahun? Oh, manfaatnya merangkumi segala-galanya. Asid lemak omega 3 adalah pelindung utama jantung dan saluran darah kita. Ia membantu menurunkan paras kolesterol jahat, melawan keradangan dan menjadikan darah kurang pekat sekaligus mengurangkan risiko pembekuan darah. Selain itu, ia juga sangat penting untuk fungsi otak, meningkatkan daya ingatan dan tumpuan. Pendek kata, setiap tin tuna atau sardin adalah pelaburan peribadi anda untuk minda yang cerdas dan jantung yang sihat buat jangka masa panjang. Dan yang paling menyenangkan, ia adalah produk sedia dimakan. Hanya perlu buka tin, masukkan dalam salad, letak atas sandwich atau hidangkan begitu sahaja dengan hidangan sampingan dan hidangan lengkap serta berkhasiat. Anda sedia dalam masa seminit sahaja. Dan akhirnya, produk kelima yang mungkin masih menjadi tanda tanya bagi ramai. Perkenalkan tofu atau
Ada juga yang memanggilnya keju dadih soya. Saya tahu banyak mitos dan cerita kurang tepat tentang soya. Tapi mari kita ketepikan prasangka dan lihat fakta yang sebenarnya. Apa itu tofu? Ia adalah produk yang dihasilkan daripada kacang soya, menggunakan proses yang sangat mirip dengan pembuatan keju daripada susu. Hasilnya, kita dapat produk bertekstur lembut yang merupakan salah satu sumber protein nabati terbaik. Tofu bebas kolesterol dan sangat rendah lemak tepu menjadikannya pilihan yang ideal untuk kesihatan jantung. Namun, rahsia utama tofu dan sebab ramai yang kurang faham mengenainya adalah rasanya. Atau lebih tepat lagi, ia hampir tiada rasa. Dan di sinilah kekuatan utamanya. Tofu ini ibarat sesumpah. Ia menyerap segala rasa dan aroma daripada sos, perapan ataupun rempah yang anda gunakan. Ia seperti kanvas kosong untuk imajinasi masakan anda. Cubalah potong tofu dadu, perap selama 20 minit dalam kicap soya bersama bawang putih dan halia, kemudian goreng pantas di kuali hingga keemasan. Anda akan dapat hidangan yang sangat lazat dan kaya protein sesuai dimakan bersama nasi atau sayur-sayuran. Tofu bukan sekadar pengganti daging yang murah. Ia adalah peluang untuk anda menerokai dunia rasa baharu tanpa membebankan badan dengan lemak berlebihan. Apa sebenarnya yang menyatukan kelima-lima makanan ini selain harganya yang mesra dompet? Mengapa set makanan ini sangat sesuai untuk diet selepas usia 50-an? Begini penjelasannya. Apabila anda memilih lentil, telur, keju cottage, ikan dan tauhu, anda bukan sahaja mendapat protein kosong seperti dari koktel protein. Sebaliknya, anda memperoleh satu pasukan lengkap nutrien berkhasiat yang bekerjasama demi kesejahteraan kesihatan anda. Fikirkanlah, dengan lentil anda mendapat serat yang menjaga sistem pencernaan dan membantu mengawal paras gula dalam darah. Telur pula membekalkan vitamin D dan kolin yang penting untuk fungsi otak. Keju cottage menawarkan protein pelepasan perlahan dan kalsium yang sangat penting untuk kesihatan tulang. Manakala ikan, ia kaya dengan asid lemak omega 3 yang penting untuk kesihatan jantung dan saluran darah. Dan tauhu pula membekalkan protein berasaskan tumbuhan yang ringan tanpa lemak yang tidak sihat. Ini bukan sekadar pengganti daging, malah ia adalah satu naik taraf yang hebat untuk diet harian anda. Anda bukan sekadar menjimatkan wang, anda secara sedar memilih makanan yang memberikan lebih banyak manfaat kepada tubuh berbanding sekadar bahan binaan untuk otot. Anda melabur dalam kesejahteraan diri, dalam tahap tenaga yang tinggi, dalam ketajaman minda dan dalam penuhan aktif yang sihat. Setiap satu daripada produk ini adalah langkah kecil tetapi sangat penting ke arah kehidupan yang lebih sihat dan bermakna. Dan inilah saatnya untuk pendedahan paling penting. Mungkin anda sangka anda hanya mencari pengganti daging yang murah, tetapi sebenarnya anda sedang menemui sesuatu yang jauh lebih bernilai. Anda menemui makanan yang secara menyeluruh menyokong kesihatan tubuh di usia matang. Kacang dal memberikan tenaga dan membantu membersihkan usus. Telur pula menyokong kekuatan otot dan sistem saraf anda. Keju cottage menguatkan tulang. Ikan dalam tin melindungi jantung dan otak. Manakala tauhu pula menawarkan sumber protein ringan tanpa lemak berlebihan. Ini bukanlah satu kompromi, sebaliknya satu pilihan yang bijak dan sangat sihat. Sebagai kesimpulan, saya ingin tegaskan, makan secara sihat dan berkualiti selepas usia 50 tahun tidak semestinya memerlukan belanja yang besar. Apa yang penting adalah mengetahui di mana untuk mencari harta karun sebenar ini. Dan hari ini, kita telah menemui 5 harta karun tersebut.
kacang dal, telur, keju cottage, ikan dalam tin dan tauhu. Terima kasih kerana sudi menonton video ini sehingga habis. Jika mendapati video ini bermanfaat, sila like dan langgan saluran ini agar tidak terlepas episod baharu kami. Soalan untuk anda: apakah sumber protein murah yang anda gunakan? Kongsi serta resipi kegemaran anda di ruangan komen. Mari kita saling bantu-membantu